Isteri banyak jawab mulu, lebih ke family sendiri dari rumah tangga. Ni silap isteri itulah, dia tak faham. Dia tak faham apabila dia berkahwin, wajib dia mengaruh ke ketaatan itu kepada suami dia. Maka bukan dia tidak hormat keluarga dia, bukan dia tidak sayang, tapi mesti dilebihkan ketaatan itu kepada suami. Kerana kalau dia mencari kebaikan, keredaan mak ayah, tetapi suami dia larang, suami dia tak reda, maka masuk neraka isteri itu. Tapi kalau dia cari keredaan suami, tapi mak ayah dia marah, hak betul dah lah. Maka tak ada hak mak ayah tu nak marah, seorang anak mencari reda suami dia. Kesilapan mak bapak juga. Sebab tu nikah ni kita kena beri penerangan. Royak kepada isteri kita, suamilah orang nombor satu dalam itu. Mu kena jaga keredaan dia. Nabi kata siapa dia yang mati suami tu reda, maka boleh masuk syurga. Kalau suami tak reda, semaya kita tak boleh pahala, puasa kita tak boleh pahala, ibadat sedekah kita tak boleh pahala, ngaji kita tak boleh pahala, tutup aurat kita tak boleh pahala belaka. Kerana apa? Kerana suami kita itu marah kita. Lepas lagi isteri rasa wak kerja rumah tu macam bibi. Ni jauh berlakon. Bapa lagu tu kerana ada dia nikah tu dalam keadaan dia tak faham. Sedekah itulah tanggungjawab seorang isteri. Kita tengok di zaman Rasulullah, suami bekerja, isteri duduk dalam rumah. Isteri itulah tugas dia. Siapa dia nak ikut Sayyidina Fatimah kerja dia duduk dalam rumah, cara ke anak, cara kepada rumah tangga. Ambil air semua tu kerja Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah tak pernah bertikar kepada Sayyidina Ali. Ni bukan tugas saya, ni bukan kerja saya. Tetapi orang sekarang pakai jubah, pakai gapo, ni bukan tugas saya. Pakai telekung, pakai gapo, ustazah lah. Ni bukan tugas saya, ni bukan hak ni. Malah cara kepada keluarga. Suka nak bersosial, suka nak duduk luar, suka nak bermain-main. Suka nak rehat-rehat. Apa patut suami buat bagi faham dari segi agama? Itu kena royak lah, kena kecek. Ya reti no memang tabiat dia lagu tu. Kerana amalan paling afdal bagi dia adalah taat kepada suami. Maka setan akan syarah kepada dia macam-macam syarah. Beginilah.